Hello, Assalamualaikum. Salam. Ni Am ke? Ya, saya Am. Ni Abang Man Misai. Abang Man. Yang dekat kolam mancing Alok. Okey, ya bang. Macam mana bang nak temu telefon saya ni bang? Semalam ada awak pergi. Oh, saya pun lupa abang. Nak cakap sikit lah. Okey, semalam kan kita mancing sama-sama. Lepas tu betul, awak betul, dapat ikan patin. Ya. Okey, jadi masa awak tengah tarik joran tu, awak punya tali tangsi tu kan berbelit dengan tali tangsi saya. Yelah, kan saya ke tepi, ke kanan. Ke kanan sebelah macam abang. Betul. Saya suruh abang angkat. Betul. Okey, semalam dah settle. Kita dah dapat patin 5 kilo lebih. Lepas tu saya bagi awak patin tu walaupun dah berbelit kat tali pancing saya. Tapi tiba-tiba saya bangun pagi ni, saya rasa macam tak puas hati pula lah. Tak, macam ni bang. Sekarang masalah dia, kan pancing kan saya dapat dulu. Saya tarik. Lepas tu kan saya cakap ke kanan-kanan. Yang lain semua dah angkat tali. Abang masa tu abang tak angkat pancing. Tapi memang ikan tu memang ni makan kat mata kail saya. Abang pun nampak. Ya, memang betul. Saya baru terfikir pagi tadi. Sepatutnya saya punya ikan tu. Benda ni dah semalam bang. Ikan tu pun saya pun dah bagi orang bang. Yelah kalau Tak. Awak dengar sini. Awak faham tak? Ya, Bila bang. awak dapat ikan patin yang awak kena mata kail awak, kenapa ikan patin tu boleh lari dekat tali tangsi saya? Sedangkan kolam tu luas tau, Am. abang tak boleh lah cakap macam tu, benda ikan dah tak ada dah bang. Abang tempah tau mata kail tu. Bila berbelit tu dah terjatuh kat dalam kolam, kos abang lebih kurang 500 lebih benda tu. Tak boleh macam ni bang. Bila abang bangun pagi tadi, abang tu rasa tak puas hati lah sebab ikan tu 5 kilo lebih. Patutnya abang boleh cakap kita bagi 2 ikan tu semalam. Tak, abang bagi pada saya ambil lah bang. Benda tu memang dah tahu kan. Orang semua nampak, bukan abang seorang tu. Member saya pun nampak memang sangkut. Okey, kalau saya bang. Okey, kalau awak claim patin tu awak punya, okey, kita mancing kat kolam siapa? Kolam Alok. Kolam Alok. Jadi Alok punya. Okey, saya boleh respect abang lagi bang. Tapi kau dah sampai ikan bang, pasal ikan je bang. Abang baru mancing kolam ke, saya tanya bang? Abang kau dah sampai sebut ni nak. Awak marah saya pula. Tak, saya tak puas hati dengan abang ni. Hello, Assalamualaikum. Apa masalah bang? Assalamualaikum Encik Am. Encik Am. Waalaikumsalam.